Malaysia tertipu, Ferdi Druif mengaku langsung tiada darah Malaysia. TMJ segera memberikan komen ini, tetapi sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini supaya anda tidak terlepas maklumat tentang sukan bola sepak setiap harinya. Penyerang kelahiran Belanda, Ferdi Druif membuat pengakuan mengenai statusnya yang selama ini dikaitkan dengan Malaysia. Dalam satu wawancara bersama ESPN Netherlands baru-baru ini, Ferdi menegaskan salah satu akaun Instagram sengaja membuat cerita bahawa dia memiliki pertalian darah dengan Malaysia menerusi neneknya. Ya, ini agak gila sebenarnya, saya kena jujur. Satu akaun di Instagram tiba-tiba muncul dengan khabar angin memiliki arah Malaysia itu. Kemudian, saya tak buat apa-apa mengenainya tetapi semua orang telah menyebarkan hal itu. Saya benar-benar mendapat pertambahan pengikut di Instagram dan saya tahu semuanya. Ia satu sebab yang gila. Dan dia, akaun Instagram itu, berkata, nenek saya ada pertalian darah dengan Malaysia tetapi apa yang benar, mungkin mereka lebih mengetahuinya daripada saya. Ibu bapa saya pun tidak tahu banyak mengenainya. Jadi, ya, mungkin itu akan terbongkar jika saya melakukan ujian DNA atau sesuatu. Saya benar-benar ada ujian DNA di atas meja sekarang, jadi saya fikir, kenapa tidak? Saya akan mencubanya. Saya akan lihat apa keputusan yang akan keluar, mungkin orang lain lebih tahu daripada saya, katanya. Sebelum ini, Ferdi Druif dilaporkan semakin hampir untuk menjadi pemain warisan sekaligus beraksi bersama skuad Harimau Malaya di pentas antarabangsa. Wartawan media sukan berkongsi maklumat yang mana dokumentasi Ferdi sudah selesai dan beliau bakal beraksi bersama pasukan negara tidak lama lagi. Baru-baru ini, pemain berusia 27 tahun itu bergelar ejen bebas selepas kontrak bersama kelab Austria, Rapid Wien tidak disambung meskipun berbaki 6 bulan untuk tamat. Keputusan ini diambil selepas kecederaan yang membelenggu Ferdi menyukarkan beliau untuk beraksi secara konsisten dalam semua kejohanan. Pengakuan Ferdi Druif itu segera diulas oleh Tunku Mahkota Johor. Pemilik kelab Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor mahu peminat bola sepak Harimau Malaya terus kekal bertenang dan bersabar. Menerusi satu hantaran di laman Instagram, baginda sempat memberi gambaran bagaimana gerak kerja di negeri Johor yang tidak memerlukan harapan berterusan namun menjadi realiti. Di Johor atau cara Johor, kita buat kerja tanpa perlu bising-bising, berlebih-lebihan, memberikan harapan palsu, dan akhirnya tiada apa-apa, tulis Tunku Ismail. Cara kita di Johor adalah tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Kami tidak banyak bercakap, kami laksanakan. Kata-kata kami adalah maruah kami. Ujar baginda, sudah bertahun lamanya Johor mengamalkan prinsip kerja seperti ini yang mementingkan hasil akan tetapi tidak menyalahkan pihak luar yang tidak memahami cara ini.
Apabila kami berjanji, kami akan berjuang untuk menepatinya. Itulah Johor, hasil lebih bererti. Sudah bertahun-tahun kami membuktikan setiap perkara yang diumumkan akan dilaksanakan dan menjadi kenyataan. Namun, tidak semua orang faham dan kita tidak boleh menyalahkan mereka, kerana mereka tidak biasa, ujar Tunku Ismail lagi. Tunku Ismail mahu pemikiran peminat semua agar berubah seperti cara di Johor dan tetap percaya dengan izin Yang Maha Esa, kejayaan akan tiba buat pasukan Malaysia. Ubah pemikiran itu. Lihat Johor, ikut cara Johor. Bersabar, beradab, dan bersyukur. Dengan izinnya, Allah akan kurniakan kejayaan.